Kenapa selalu sangat suruh cakap kena jual bawah RM50? Kita kena faham tentang TikTok behavior. Bukan saya nak kata yang jual atas RM50 tu tak boleh. Boleh sahaja. Tapi kita kena faham behavior dekat setiap platform berbeza-beza. Contoh, saya selalu cakap benda ni. Offline punya behavior. Contoh, kedai kereta kat bawah saya ni. Dia punya produk power dia adalah tayar. Tapi belum tentu lagi tayar tu hebat dekat online dia. Instagram kita hebat jual jubah ke abaya RM300. Belum tentu lagi hebat dekat TikTok. Shopee hebat benda ni, belum tentu lagi hebat dekat TikTok. Setiap platform ada behavior masing-masing. Tak boleh nak dikatakan, tak boleh nak nafikan yang dekat TikTok ni adalah apa dia hebat, bawah RM50. Mesti laju. Tak percaya, korang boleh search best seller, best sold. Mesti bawah RM50 ke bawah, mesti sold dia beratus-ratus ribu. Buat macam mana? Itu behavior TikTok. Betul? So, contoh alamak Tuan Dika, bawah RM50 ni memang kami kena jual bawah RM50 ya ke? Ini adalah macam saya, ni saya ceritakan. Bawah RM50 ni sesuai untuk menjadi pintu masuk kita sahaja. Lepas korang dah grow, dah ada soul yang banyak. Penting tak soul banyak? Penting. When soul banyak, dekat sini nampak tak kat sini? Apa saya tulis kat sini? Dia akan meningkatkan trust. Dia akan besarkan data JMV AI supaya JMV kita lebih padu. Yang di mana itulah jumlah shop sold. Maksudnya anti produk yang bawah RM50 ni untuk besarkan shop sold. Contoh shop sold kita tu ada 200,000 sold. Padu ni. Data kita besar. Yang di mana selepas korang ada sold banyak, barulah korang jam buat produk-produk yang mahal. Tu saya namakan dia miskin tu kaya. Yang di mana ramai orang kesilapan dia macam ni. Tuan Dika, saya punya harga RM29 sini. Dia buka produk baru RM29 kak, bodoh piang. Alamak, kenapa bodoh piang pula? Kecuali macam ni. RM29 untung RM10. Dia buat lagi produk yang baru, SKU yang baru, RM29 kak. Tapi produk dia untung RM20. Itu okey. Tapi kalau RM29 untung RM10, dia buka produk baru, RM29 untung RM10, dia bodoh piang. Tak ada ilmu. Sebab rugi. Dah lah open SKU, untung pun sama, buat apa? That's why kalau korang nak buka produk baru, wajib jual mahal. Sebab when data dah banyak, orang akan trust dan orang akan beli benda yang mahal. So jawapan saya simple. Konklusi dia, nak jual, boleh nak jual mahal. Tapi kita ada tak anti produk? Itu persoalan dia. Sebab kita ikut behavior TikTok. Beherok. Okay, korang komen sikit masalah korang, saya akan bantu.